Bulan lepas Mhm. you pergi ke Musti Oh, atas jemputan daripada pihak Musti. Apa yang uh, you kongsikan bersama pihak Musti? okey. Kenapa dijemput ke sana adalah sebab sebagai partisipan di Linda Nobel Laureate Meeting tu, di mana Akademi Sains Malaysia di bawah MOSTI yang sebenarnya menghantar saintis-saintis muda ni keluar. Jadi perjumpaan itu adalah untuk perkongsian dan juga apakah kita punya way forward selepas daripada Linda Nobel Laureate Meeting untuk kita sampaikan kepada MOSTI dan juga ASN. Way forward tu adakah hanya melibatkan pihak Musti atau ada kerjasama lain dengan KPT mungkin? Oh, okay. So, apa yang kita cuba highlight kan bersama dengan saintis lain tu adalah mengenai early career researchers lah. Kita, of course, kita berkongsi pengalaman kita, kemudian kita berkongsi mengenai macam mana kita nak improve lagi the scientific science punya sistem dekat Malaysia ni, dan juga untuk bagaimana kita support more of the early career researchers. Ada inisiatif lain yang maybe dirangka oleh pihak Musti, tidaklah terlalu khusus untuk ke Nobel Laureate, tapi untuk perkembangan teknologi yang melibatkan sains ke apa ke sains dan teknologi di Malaysia ni. Oh, sebenarnya kita ada juga berbincang mengenai perkara tu, di mana Datuk Razia sendiri dan Mosti share apa inisiatif-inisiatif diorang untuk improvekan STEM dan juga increasekan scientist dekat Malaysia, because we as Mosti said, we need more researchers. Sebabnya we need the thinkers untuk the countries. Okay, so apa yang Mosti buat tu termasuklah dengan connectkan industri, dan it is going well, I suppose lah. Sebab dia orang cuba untuk connectkan industri dengan academic to bridge the gap tu. Kita ada ramai pelajar PhD yang sedang melaksanakan pengajian mereka. Apa you punya recommendation atau proposal pada diorang ni, pada mereka pelajar-pelajar ni, dari segi dia punya potential career or future and prospect dia? Sebabnya kita, bila kita lihat senario ataupun trend di Malaysia ni, kita punya perspektif atau pandangan PhD holder ni ataupun PhD student ni, career prospect diorang hanyalah untuk menjadi pensyarah semata-mata. Setuju? Okey, kita setuju, betul, dan tak salah pun. Cuma Betul. apa peluang lain yang boleh kita teroka? Macam you kan, jadi researcher and then out of blue, okay, you dapat peluang macam ni, dan ada peluang-peluang lain yang saya dimaklumkan. So apa yang you boleh sarankan? Ke mana hala tuju yang mungkin boleh sasarkan selepas semasa belajar ni dan selepas ni? Oh, okey, faham. Okey. Jadi saya rasa kan sebenarnya bila kita cakap pasal PhD ni, betul, saya rasa sebab saya pun macam tu dulu. Okey. Kita punya mindset, okey, lepas habis PhD nak jadi pensyarah, itu je. And that's it. And then I thought that okay, I can do the research and then settle down. Simple kan. Okay, tapi sebenarnya one thing is important adalah saya rasa I move and I read a lot, and saya sendiri seorang yang suka explore. So itu karakter yang sebagai researcher, PhD students, postgrad students, kita kena ada. So kita kena ada keinginan untuk achieve more, macam tu. Jadi bila you want to know more and so on, jadi you akan tend untuk cari other opportunities. Jadi untuk pengetahuan, macam walaupun kita pegang PhD, it's not just nak jadi academician je. Sebenarnya kita boleh jadi researchers, kita boleh je kerja dalam industries, and also kerja sebagai macam postdoctoral researchers dan juga scientist. Okay, so sebenarnya peluang ni banyak, cuma mungkin kita tak well exposed dengan the systems, I mean like other opportunities tu. One thing is that saya nak mention is dekat Malaysia sebenarnya saya rasa kita dah mula shift lah. University pun dah mula ada banyak skim postdoctoral with quite a good pay. Okay, jadi saya rasa this is a good start untuk kita reducekan macam
brain drain and contain the talent to develop the nation itself lah. Sebelum kita menamatkan sembang kita ni, Okay. where do you see yourself in 5 years time? Minimum. 5 years time. Di mana anda akan berada? Apa yang anda akan buat? Or maybe apa yang you harapkan? Wow, faham? Okay. I heard this one thing that it stuck with me. Apa yang Puan Hazami Habib, CEO of ASM, cakap dengan I. In 20 to 30 years, in your age of 20 to 30, you need to find a good mentor. Which Good? I think, good mentor. Okay, good mentor. Which I think I did. Okay, I had a good mentor throughout my 20 to 30s. It really builds me to who I am today. And now I'm 30. Okay, so from 30 to 40, she said that you should build yourself. You yang decide apa yang nak jadi. So for me, I kind of been clear on what I want to be. I do not have like plan of 10 years, 20 years, but at least for 5 years, I know that lepas 5 tahun ni, I'm going to be a really successful researcher. I hope that I can come back to Malaysia. As cliche as it is, memang I nak masuk akademik. Okay. Okay, sebab I dah do both. I have been a lecturer and I have been a researcher. Okay, and I think I like both and I memang nak come back, and meaning to say at the age of 35, I can see myself that I would like to come back and contribute back to the countries and also nations and also the students lah. Amin. Kita doakan Amin. harapan itu berjaya kan, berjalan seperti mana yang dirancang. InsyaAllah. Baik. Terima kasih Okay. Dian for the interview. Bye bye. Bye geng. Sejuk